Projek Kisah Korporat menghimpunkan cerita-cerita berasaskan realiti korporat dan perniagaan di Malaysia. Ia memberi ruang untuk belajar daripada peristiwa, watak dan cabaran sebenar dunia korporat. Setiap pengalaman mempunyai cerita dan setiap cerita membawa pengajaran. Di tengah dunia korporat yang penuh cabaran, kami percaya bahawa cerita sebenar ialah sumber ilmu paling bernilai. Dari kisah kepimpinan, kita belajar tentang arah, tanggungjawab dan keberanian membuat keputusan. Melalui akhlak dan etika, kita dididik untuk kekal jujur walaupun tiada siapa yang melihat. Aspirasi pula membakar semangat, boleh mengubah insan biasa menjadi luar biasa. Dan dari motivasi, kita faham bahawa jatuh itu biasa, tapi bangkit itu luar biasa. Hubungan membentuk asas kejayaan antara rakan sekerja, pemimpin dan pelanggan. Dalam kisah kemanusiaan, kita diingatkan untuk tidak hilang nilai diri demi mengejar keuntungan. Cinta dan perjuangan bukan hanya tentang rasa, tetapi tentang kesetiaan, pengorbanan dan semangat menempuh cabaran. Melalui pengurusan, kita belajar bahawa keputusan kecil boleh membawa impak yang besar. Kewangan pula menceritakan kisah di sebalik angka, mengajar kita untuk bijak, bertanggungjawab dalam setiap transaksi. Dalam perdagangan dan pelaburan, kita lihat keberanian mengambil risiko dan mengenal pasti peluang. Dan dari kisah strategi dan teknik, kita diajar membaca medan, bersaing, mencatur, mengatur dan menyusun langkah dengan bijak. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kisah korporat di mana dunia profesional bertemu nilai kemanusiaan. Kerana dari cerita, kita belajar jadi lebih baik dan lebih manusia.